Hai, selamat pagi semua. Pagi. Wah, tadi kan masa cakap kan boleh pakai Alora because I sakit tangan. I ada decreasing stenosynovitis which is I tak boleh nak kancing bra tu. Menyebabkan I pakai sports bra. Kalau pakai sports bra, dia jadi penyek tau. Kalau orang perempuan bila breast dia penyek, kita rasa low self esteem walaupun I dah berumur 50 lebih, kan? Tapi dan satu lagi I sakit tulang selangka. Bila kita pakai bra yang tak betul lah kan masa tu because I tak boleh pakai bra. So I pakai bra sports bra yang sangat loose supaya I boleh sarung je dari bawah tau. Sebab I tak boleh angkat tangan macam ni. Bila I dapat Alora bra, I pakai dan kami pakai ramai-ramai dalam toilet. You tahu tak bunyi apa? Semua orang ada. Tadi dia cakap tu kan. Tak nak sebut. Kan. Dan tiba-tiba betul dalam bilik air kita orang pakai ramai-ramai. Kan ada 3 bilik air kat BE tu. Dia cakap, ada balik. Betul macam tu. Dan bila pakai, I boleh angkat tangan I macam ni. Boleh pegang tak? Kam. Dulu ni tangan ni kan I boleh buat macam ni. Boleh buat macam ni. Dulu I tak boleh buat because sakit tulang selangka. Dan betul kalau sakit ni dia boleh pergi tarik kepada sakit kepala. Dan dengan pakai Alora bra, kat sini tak ada dah. Kak Adik kan berisi juga kan. Mana ada burger. Kalau pakai bra biasa, walaupun bra biasa tu mahal. Bra biasa bukan yang murah. Ratus. Dan kat sini dia ada burger. Kadang-kadang Alora kadang-kadang betul tau. You pakai 3-4 bulan tak kira bra macam mana pun dia pun tercucuk tau. Kan kadang-kadang kita kalau saya buka lah dia punya besi tu kan. Dan ada juga dia akan jatuh. Bila buka kan dia jadi positioning dia tu lain dah kan. So dia jatuh. Menyebabkan tak selesa pakai. Dengan Alora ni I boleh pakai masa tidur pun juga. So sesuai untuk semua keadaan sama ada siang dan malam. Okay? Try for yourself.